Apakah hukum pakai gigi palsu yang ditanam dekat gusi? Gigi palsu implan. Dan jika diamati, adakah perlu dibuang? Jika dia mati, kena buang atau tidak? Baik, bagus soalan ni. Kalau orang mati, kena buang tak gigi palsu? Jawabnya kena buang dan tidak kena buang. Itu jawapan. Maknanya ada dua hukum. Hukum yang pertama buang. Hukum yang kedua tidak kena buang. Mana yang buang? Yang tidak melekat pada mayat. Okey? Yang tidak melekat. Besi-besi yang tidak melekat pada mayat, buang. Faham tak lagi? Okey? Besi-besi yang melekat pada mayat tidak boleh buang. Kalau buang melukakan mayat, haram. Kalau buang mengaibkan mayat, haram. Contoh besi yang tidak melekat pada mayat, cincin. Mayat pakai cincin besi. Okey? Bila mati dicabut cincin besi. Faham? Kerana cabutnya tidak menyakitkan mayat.